Semalam dalam beberapa media di negara kita ada membuat laporan berdasarkan laporan media dari negara jiran berkenaan 3 kampung yang berada di wilayah Indonesia kini dikatakan telah termasuk sebahagiannya ke dalam wilayah Malaysia. Dan Jemaah Menteri telah membincangkan perkara ini dan memandangkan ia ada menyentuh isu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM, maka pihak NRES telah diminta untuk susuli dengan kenyataan yang lebih penuh. Dia ada melibatkan siri perbincangan di antara kedua-dua negara dan proses ini adalah proses yang lama. Bukan semua yang dilaporkan itu adalah tepat, jadi kita tunggu kenyataan penuh daripada pihak NRES nanti.